Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi mat, untuk video kali ni aku nak bersembang mengenai ramalan line up aku. Malaysia bertemu dengan pasukan Nepal pada 25 hari bulan nanti lah mat. Jadi apa-apa, ini hanyalah ramalan pandangan aku saja geng. Sebab apa? Semua keputusan line up ni kat bawah Coach Peter lah. Sebab apa? Beliau ni lagi bijak, lagi arif, lagi kenal pemain-pemain beliau lah mat. Jadi kalau korang juga ada ramalan korang untuk line up korang sendiri, korang boleh komen kat bawah ni, alright? Jadi aku rasa semua fan-fan Harimau Melaya cukup teruja, cukup excited lah nak menunggu ramalan line up first 11 bertemu dengan pasukan Nepal nanti. Sebab apa? Ini merupakan first debut untuk Coach Peter nanti lah mat. Jadi ramalan aku lah, Coach Peter bakal gunakan formasi 4-3-3 bertemu dengan pasukan Nepal. Sebab apa? Formasi ni adalah formasi kegemaran beliau ketika melatih pasukan FC Tokyo di Liga Jepun yang lalu lah mat. Jadi untuk posisi penjaga gol, aku prefer dengan nama Shihan lah. Walaupun minit permainan beliau ni dah kurang lah dalam pasukan JDT, terutama dalam saingan SCL. Tapi aku still percaya kemampuan Shihan lah untuk menjaga gawang gol Harimau Melaya lah. Lagipun pengalaman antarabangsa beliau tu itu cukup penting dan berharga lah untuk Coach Peter. Jadi apa yang aku harapkan, Shihan ni kurang lah buat mistake, silly mistake, dan tetap kena fokus 100% bertemu dengan pasukan Nepal nantilah mat. Untuk bahagian center back, sebab John Irazabel tak sampai lagi, yang ni lah menjadi masalah sikit. Sebab apa? Kita tak ramai lah CB yang power. Tapi aku still percaya dengan kemampuan untuk Syarul Saad lah mengetuai bahagian center back kita. Untuk fitness aku rasa tak ada masalah. Untuk minit permainan pun tak ada masalah. Sebab apa? Last game lawan Penang, beliau bermain hampir 90 minit penuh sama dengan pasukan JDT. Lagipun pengalaman beliau dah selalu sangat lah main untuk skuad Harimau Melaya ni mat. Seterusnya untuk pair dengan Syarul Saad, kat sini aku prefer untuk gunakan Safwan Mazlan lah mat. Sebab apa? Kalau tengok performa beliau kat pasukan Terengganu, memang cukup memukau, cukup solid lah mat. Walaupun beliau masih muda, tapi permainan beliau ni dah semakin matang lah mat. Jadi aku rasa beliau ni tak ada masalah lah untuk main dengan skuad Harimau Melaya. Sebab apa? Beliau pun dah pernah bermain dengan skuad senior Harimau Melaya. Dan apa yang aku harapkan, beliau ni tak ada rasa gugup lah. Sebab apa? Ini adalah pentas yang terbaik untuk beliau menonjol. Lagipun beliau masih muda, dan ini juga pentas terbaik untuk Coach Peter naikkan CB muda kita lah. Sebab apa? Kita masih ada juga Harith Haikal yang masih muda di bahagian center back lah mat. Seterusnya posisi RB kat sini, aku nak sangat-sangat lah tengok Mat Kul main kat posisi ni mat. Korang tengoklah performa beliau kat pasukan Buriram hari tu. Memang cukup solid, memang cukup perform lah. Pemain yang cukup rajin turun naik, lakukan overlapping. Dan paling penting, crossing beliau memang cukup on point lah mat. Boleh katakan Mat Kul sekarang antara player Malaysia yang paling perform lah mat. Dan kalau kita tengok juga kat posisi RB sekarang, Mat Davis pun dah kurang minit permainan. Jadi ini adalah masa yang sesuai untuk Coach Peter letakkan Mat Kul bermain di posisi RB lah mat. Sebab apa? Ini juga posisi kegemaran beliau lah sejak muda lagi lah mat. Tapi firasat aku lah, sebabkan CB kita sebenarnya tak cukup solid, aku rasa kan Mat Kul ni bakal main kat posisi CB lah. Tapi aku tetap percaya, aku tetap nak jugalah tengok Mat Kul ni main kat posisi RB ni lah mat. Seterusnya untuk posisi LB, aku still percaya dengan kemampuan Corbin Ong lah. Walaupun beliau ni dah kurang minit permainan dengan pasukan JDT, tapi kalau beliau ni bermain dengan skuad Harimau Melaya, confirm beliau bakal berikan 100% lah bila bermain ni mat. Seterusnya kat bahagian defensive midfielder, kat sini sedikit penting lah. Sebab apa? Kita ada ramai pemain-pemain defensif yang cukup padu. Kita ada Syamil Kutiaba, kita ada Noah Leng, kita ada Afiq Fazal, dan Nakso mungkin aku rasa dah out awal-awal lah. Sebab apa? Masih belum cergas sampai sekarang. Tapi kat sini aku mungkin prefer untuk gunakan Noah Leng lah. Sebab apa? Kalau kita tengok beliau ni ada sizing yang cukup baik, dan permainan beliau pun dah semakin solid ketika bermain untuk pasukan Selangor lah mat. Seterusnya untuk bahagian attacking midfielder, kat sini aku prefer untuk gunakan Endrick lah mat. Jadi untuk pengetahuan korang, beliau ni tak pernah miss satu game pun bersama dengan pasukan beliau Ho Chi Minh kat Liga Vietnam sana lah mat. Boleh katakan beliau ni antara pemain playmaker yang cukup penting mengawal bahagian tengah pasukan Ho Chi Minh sana lah mat. Jadi aku harapkan pengalaman beliau bermain kat Liga Vietnam nanti, beliau mampu bawa untuk bertemu dengan pasukan Nepal nanti. Seorang pemain yang cukup kreatif, mempunyai vision yang baik ketika melakukan hantaran dekat dan juga hantaran jauh lah mat. Jadi aku rasa Endrick ini bakal jadi supply untuk pemain-pemain bahagian serangan untuk skor gol nantilah mat. Seterusnya untuk pair dengan Endrick, kat sini aku nak tengok pemain kacukan baru kita, iaitu Hector Haver lah bermain kat bahagian ni. Jadi aku harapkannya Hector ni mampu tunjukkan kualiti yang daripada beliau, yang sebenarnya kemampuan beliau untuk mewakili skuad Harimau Melaya adalah keputusan yang cukup tepat untuk membantu Malaysia layak ke saingan Piala Asia pada tahun 2027 lah. Jadi kalau kita tengok video-video beliau ni adalah seorang pemain cukup tenang,
cukup sabar, cukup kreatif di bahagian tengah. Apa yang paling penting adalah kemampuan beliau bermain di pasukan Portimonense di Liga Division kedua. Liga Portugal tu boleh katakan kualiti yang cukup tinggi lah. Jadi semoga beliau mampu bawa kualiti Eropah beliau sama dengan skuad Harimau Melaya nantilah, man. Seterusnya kat posisi sayap kanan, kat sini tiada tandingan, tiada bantahan lagi. Sebab apa? Nama kat sini memang confirm Arif Aiman lah bakal diletakkan di sini, man. Jadi lagilah main kat SSI ni, mahu mengamuk Arif Aiman nak skor gol pula untuk skuad Harimau Melaya. Sebab apa? Beliau ni dah biasa sangat lah dengan selok belok padang SSI ni, man. Jadi apa yang aku harapkan, Arif Aiman ni boleh 100% fit, cergas 100%. Sebab apa? Kita tahu yang sebelum ni beliau ada sedikit kecederaan, tapi beliau pun dah turun training. Alhamdulillah. Kita doakan yang beliau ni 100% fit untuk bertemu dengan pasukan Nepal nanti. Tapi aku rasa pemain-pemain Nepal confirm kau akan kawal Arif Aiman nanti lah, man, untuk halang beliau untuk skor gol. Sebab apa? Beliau ni merupakan senjata utama untuk Coach Peter untuk kita cari gol nanti lah, man. Untuk posisi sayap kiri kat sini aku nak start Akia Rashid lah. Aku tahu ramai yang nak starting Faisal Halim kat sini. Sebab apa? Cukup rindulah nak tengok kelibat beliau bermain dengan skuad Harimau Melaya. Tapi semalam bila tengok gambar kat FFM, nampaknya beliau ni ada sedikit kecederaan lah. Tapi aku harapkan yang kecederaan beliau ni tak teruk lah. Sebab apa? Aku nak sangat tengok beliau ni jadi super sub nanti, man. Jadi untuk Akia untuk musim ni pun not bad lah, man. Untuk beliau bersama dengan pasukan Terengganu apabila telah skor 10 gol, dah hasilkan 6 assist, man. Memang boleh nampak peningkatan cukup mendadak lah pada diri Akia ni. Jadi aku harapkan yang Akia ni mampu juga sumbang sesuatu untuk skuad Harimau Melaya nanti bertemu dengan pasukan Nepal, man. Untuk posisi striker, since kita tak ramai je ada pool striker untuk call up kali ni, sudah tentulah nama Romel Morales jadi taruhan untuk Coach Peter untuk cari gol lah. Semoga dengan sizing beliau mampulah untuk beliau ni cari gol nanti, mat. Jadi sudah tentu dengan tandukan dan juga rembatan beliau bakal jadi senjata utama untuk Morales cari gol untuk skuad Harimau Melaya nanti lah, mat. Jadi macam mana pandangan aku untuk ramalan ayat kali ni? Korang setuju ataupun tak setuju? Kalau korang tak setuju, kalau korang ada pilihan korang sendiri, korang boleh komen kat bawah ni. Alright, jadi semoga skuad Harimau Melaya mampu lakukan sesuatu, mampu raih 3 mata penuh dalam first perlawanan untuk saingan kelayakan Piala Asia pada tahun 2007. Jadi untuk kita penyokong, ayo kita terus sokong skuad Harimau Melaya nanti, mat. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen. Assalamualaikum.